Apa kata Nabi SAW? Nabi kata, innar rajula la yuhramu ar-rizqa. Sesungguhnya seorang manusia itu diharamkan kepadanya rezeki. Maknanya rezeki dia tu tersekat, terhalang, jadi sempit. Patutnya asal murah, asalnya mudah, asalnya luas, asalnya banyak, dia jadi sempit, dia jadi sesak. Pasal apa? Pasal apa tuan-tuan? Pasal apa rezeki jadi sempit? Nabi bagi tahu, bizambi yusibuhu, disebabkan oleh dosa yang dilakukan. Baik lelaki, baik wanita, kadang-kadang rezeki kita itu dalam tulisan dan ketentuan Allah luas, murah, mudah. Tapi oleh kerana kita mencemarkan diri kita dengan dosa, Allah mengharamkan benda tu. Maksudnya dia menyempitkan, dia jadi susah. Pasal apa? Dan tuan-tuan, saat lagi tuan-tuan tanya pula, dia jemaat pun tak kelih, menega sampai terbalik periuk, payah pula saya nak jawab. Macam mana tuan-tuan? Apa maksud dia? Dia bukan soal kuantiti, dia soal keberkatan. Jalan tu dengan istighfar. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin. Tengok Quran sebut. Nabi kata fakultu astaghfiru rabbakum, hendaklah kamu beristighfar. Allah akan menurunkan hujan dan Allah akan memperbanyakkan harta dan anak. Jadi bila kita tutup lubang tu dengan rezeki, dengan dosa, kita buka balik dengan istighfar. Ni kalau anak-anak kita cerita, dia kata susah lah, sempit lah, sesak lah, letih lah, sukar lah, apa-apa saja. Tuan-tuan nasihat apa? Jangan pula tuan-tuan nasihat, dia kata mak niaga susah lah, hang balik mai polis nak bawa pi Songkla. Awak kita nak pergi jumpa satu Tok Sami ni, ramai dah niaga laku. Jangan lupa panggil tu. Kita kena pergi cari ni. Mungkin ada orang buat sekarang ni, dia pergi ajak khurafat pula. Jangan. Pesan dekat dia istighfar. Dia tu pula janganlah saat lagi duduk di kedai astagfirullah, astagfirullah, duduk tunggu orang masuk astagfirullah. Dia bukan lagu tu. Dia bukan macam tu. Kita jangan faham kata kita duduk istighfar penuh kedai. Tak. Kalau kita duduk tunggu lagu tu, rosak. Dia akan mari, tapi ada cara dia. Boleh? Okey, baik.